rasa ASEAN harus dipuji meskipun berdepan tekanan sistem dagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia hasil pelbagai pencapaian penting di rantau ini, terutamanya kejayaan dalam mencapai kata sepakat secara kolektif. Nevertheless, we are thankful for the spirit of centrality and the fraternity among ASEAN member states in being able to come together to forge a common plan in dealing with these challenges, including the recent initiative pronouncement on unilateral tariffs in the United States. Datuk Seri Anwar berucap demikian ketika sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-46 di Ibu Negara pada Isnin. Katanya ASEAN juga perlu mempertahankan sistem multilateralisme serta memastikan model geoekonomi ASEAN, Majlis Kerjasama Teluk GCC China, terus memainkan peranan yang bermakna dalam membentuk masa depan rantau ini yang lebih inklusif dan mampan. Jelas beliau, penganjuran sulung sidang kemuncak ASEAN GCC China mencerminkan komitmen G2 blok tersebut untuk memperkukuh serta meluaskan perkongsian strategik dengan lebih tersusun. Selain itu, Perdana Menteri berkata beliau memandang serius terhadap dasar berkecuali dengan mengambil keputusan untuk menulis surat kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bagi memohon penganjuran sidang kemuncak khas ASEAN Amerika. I've taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize the US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centennial. It speaks not only to our aspirations but to our obligations. It is anchored in the conviction that ASEAN's future must rest on the twin pillars of equitable, sustainable growth and enduring resilience. Beliau berkata keamanan dan kestabilan bergantung kepada dasar yang terbuka, inklusif dan berlandaskan undang-undang. Menerusi pendirian itu, katanya ASEAN akan mampu untuk terus berkembang dengan lebih baik.